Hai guys, aku Encik Oyen. Aku nak bagi tahu yang aku punya engkau dah kena, aku punya engkau ada problem sikit. So benda ni buatkan aku jadi pening kepala. Sebab engkau aku ni ada problem. Dia macam tak boleh nak upload. Tak boleh nak upload video. Lepas tu semua video yang aku edit dah kena buang. Tak tahulah kenapa. Tapi nak buat macam mana? Aku reda je lah. So mungkin aku akan settlekan masalah dekat SCC aku punya engkau channel. Sebab engkau channel Encik Oyen ni ramai orang suka. Tapi bila dia jadi macam ni, aku rasa diorang sedih lah. Tapi nak buat macam mana? Dah benda ni dah jadi. Tapi kalau entahlah. So benda ni buatkan aku rasa sedih lah. Tapi korang jangan ingat yang aku ni nak tiru Mak Luffy. Korang jangan ingat yang aku ni nak tiru Mak Luffy. Jangan macam tu. Aku sebenarnya bukan nak tiru Mak Luffy. Tapi aku punya engkau ni ada problem, betul-betul problem. Tapi nak buat macam mana? Dah benda dah jadi. So aku punya engkau ni problem betul-betul, bukan main-main ya. So korang jangan ingat yang aku ni nak tiru Mak Luffy. Bukan. Aku bukan nak tiru Mak Luffy, tak ada masa. Sebab yalah, semua YouTuber ada juga yang ada engkau kena problem. Tapi aku punya engkau ni nak buat macam mana lah kan? Dah problem. Aku tak tahulah bila benda ni boleh siap. Mungkin minggu kot. Tak tahulah minggu atau bertahun. Sebab benda ni buatkan jadi masalah. So sedih juga aku punya engkau. Tengok ni. So aku ada engkau lagi satu, yang itu Syahril Gaming. Syahril Gaming. Itu engkau kedua aku, sisi kedua aku. Jap pakai pintu. Okay. Itu sisi kedua aku lah. Korang jangan lupa subscribe sisi kedua aku. So aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Benda ni dah terjadi. Semalam aku ada upload satu video yang itu main game apa entah, Killer kot. Killer. Itu hari pertama aku buat video. Itu yang kedua. Hari pertama yang aku main game yang chat orang tu lah. Tak tahu apa nama game dia, aku tak ingat. Yang kedua main game Killer. Ini aku punya video ketiga lah. Tapi dekat aku punya channel ni, dekat sisi aku punya channel ni, dah tak boleh nak upload lah. So buat masa sekarang ni aku tak boleh nak upload lah. So sedih lah kalau aku tak upload. Tapi korang jangan risau. Mungkin aku akan upload video dekat Syahril Gaming. Tapi mungkin aku tak tahulah bila benda ni boleh jadi.
fans aku. So aku tak tahulah. Aku akan upload video ni dekat engkau, dekat sisi Syahrir Gaming. Aku tak tahulah ada masa ke tak nak upload ni. Ni lah. Ni aku punya engkau lah, Ricardo. Siapa nak join aku main game boleh je, tapi aku tak buat live lah. Aku tak buat live. Ni username aku, tapi korang boleh follow je aku kalau aku online main game. Sebab aku tak apa add friend. Inilah aku punya sisi engkau kedua aku, Syahrir Gaming. Yang dekat atas ni. Tak nampak lah. Mungkin tengoklah macam mana dulu. Aku sedih. By the way, jomlah kita berjalan-jalan. Tu kenangan. Spawn kereta ni je lah. Aku bukan premium dekat Brookhaven, tapi aku spawn je lah. Bukan nak pergi mana pun. Jalan-jalan je. By the way, lupa lagi satu. Dekat Brookhaven ni ada update baru, Minions. Minions. Apa hal ni? Motor pula. Tak apa. Ni Minions monster. Good lah. Okay. So jom kita masuk. Okay, kita ada minion. Boleh tambah. Boleh tambah. Tengok menu ni kecil. Sebenarnya kita boleh tambah lagi tau. Benda ni. Okay. Alright guys, jangan lupa main game Brookhaven. Brookhaven ada update baru. Mini ni asyik ikut aku. Tak ada. Ni. Kalau kita zoom dia tak nampak. Ni apa benda? Benda ni lagi. Jatuh dah bini. Aduh. Tak nampak sangat. Ni. Yo. Apa benda ni? Yo. Woi. Benda ni lagi. Kalau aku sempit. By the way, kita boleh ni 6 hari. Ni benda. Ni lah. Ni minion. Tapi aku tak nak jadi. Biar aku jadi kucing sebagai kenangan. Okay. Katanya aku boleh ni. Sekejap. Aku dapat kereta minion. Sekejap. Aku spawn. Kereta minion guys. Jom naik. Lantak korang lah. Aku nak jalan-jalan. Bye. Diorang boleh ikut. Tak apa. Kereta minion guys. Bosan. Ni rumah. Patah balik. Lag doh. Lag.